Hello guys, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan perlawanan Pelitan dan juga Tinah yang akan menentang pemain daripada Jepun, Yuki Fukushima dan juga Mayu Matsumoto pada perlawanan hari ini 29 Mei 2025 yang akan berlangsung pada jam 12.30 hari waktu Malaysia bagi kejohanan Singapore Open 2025. Dan perlawanan ini sangat penting untuk Pelitan dan Tinah kerana status kejohanan merupakan status 750 dan kejohanan ini sangat penting mendapatkan banyak poin. Dan berdasarkan rekod pertemuan sebelum ni, Pelitan dan juga Tinah pernah menang 2 kali dan kalah sekali kepada pasangan Jepun ini. Dan dari segi ranking pula, Pelitan dan Tinah berada di ranking keempat dunia, manakala pasangan daripada Jepun ini berada di ranking ke-12 dunia. Manakala road to HSBC World Tour Final yang akan berlangsung hujung tahun nanti, Pelitan dan juga Tinah kini berada di ranking kedua dunia, manakala pasangan daripada Jepun ini berada di ranking ketiga dunia. Jadi perlawanan ini sangat menarik untuk ditonton. Walaupun gandingan Jepun ini merupakan gandingan baru, tapi mereka berada di dalam prestasi terbaik mereka berbanding gandingan-gandingan beregu wanita dunia sekarang ini. Dari segi career win dan juga lose, kita lihat Pelitan dan juga Tinah menang 154 kali dan kalah 91 kali. Manakala untuk rekod untuk tahun ni sahaja, mereka menang 21 kali dan juga kalah 8 kali. 4 kemenangan dalam 5 berlawanan terakhir mereka menyaksikan Pelitan dan juga Tinah berada dalam prestasi terbaik mereka untuk mencipta kejutan sekali lagi sehingga layak ke suku akhir yang akan berlangsung esok. Manakala pasangan daripada Jepun itu telah menang 28 kali dan juga kalah 7 kali sepanjang karier mereka, dan mereka untuk tahun ini sahaja mereka bermain dengan sangat baik apabila menang 18 kali dan juga kalah 4 kali. Dalam 5 perlawanan terakhir mereka, 3 kemenangan, 2 kekalahan menyaksikan pasangan daripada Jepun ini antara cabaran yang perlu dilalui oleh Pelitan dan juga Tinah bagi memastikan dapat layak ke pusingan seterusnya yang akan berlangsung esok. Jadi untuk fans-fans badminton Malaysia dan juga Pelitan dan juga Tinah, pastikan korang like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini berkaitan dengan perlawanan ini dan juga update terkini berkaitan dengan kejohanan-kejohanan yang disertai oleh Pelitan dan juga Tinah. Jangan lupa like, share dan subscribe tau. Terima kasih.